Macam mana ni? Hai, tak faham lah. Aplikasi ChatGPT? Hai. Video apa ni? ChatGPT, matematik tambahan, penyelesaian segitiga? Jom tengok. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan terangkan macam mana AI boleh bantu untuk memperkenalkan konsep matematik. Sebelum tu, bagi saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Aizah Binti Omar. Pelajar tahun 1, adalah sarjana muda sains pendidikan matematik dengan ketujuan. Konsep matematik yang saya pilih adalah tingkatan 4 matematik tambahan, penyelesaian segitiga, subtopik 9.3 iaitu luas segitiga. Dalam subtopik ini, kita akan mempelajari 3 standard pembelajaran yang utama iaitu murid boleh menerbitkan rumus luas segitiga dan seterusnya menentukan luas segitiga, menentukan luas segitiga menggunakan rumus Heron dan menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga. Dalam topik ini ada 3 rumus utama yang harus murid ingat iaitu luas 1/2 darab 4 darab tinggi, luas 1/2 AB sin C dan rumus Heron. Artificial Intelligence pilihan saya pula adalah ChatGPT. ChatGPT dibangunkan oleh OpenAI dan menggunakan teknologi transformer. Ia telah dilatih lebih awal menggunakan pelbagai data dari internet seperti buku, artikel, laman web dan juga perbualan. Jadi, macam mana ChatGPT boleh digunakan untuk memperkenalkan konsep luas segitiga? Betul tak? Jom kita tengok video ni. Mula-mula, buka aplikasi ChatGPT. Masukkan soalan atau tanyakan sebarang soalan yang kita ingin tanyakan. Contohnya, saya ingin ChatGPT untuk menerangkan luas segitiga menggunakan rumus Heron. Aplikasi AI ChatGPT ini akan menerangkan langkah demi langkah menggunakan rumus Heron, memberikan contoh soalan dan juga kesimpulan daripada soalan yang kita tanyakan. Bukan itu saja, kita juga boleh meminta nota ringkas yang lebih padat dan lebih mudah untuk difahami. Bukan tu je tau. Kita juga boleh minta kuis dengan pelbagai soalan yang mencabar untuk menguji tahap kefahaman kita terhadap apa yang telah kita tanyakan. Anda jangan risau tau. Semua soalan yang diberikan, kita boleh minta jawapan terus dari ChatGPT. Dia akan terangkan jawapan langkah demi langkah dengan penuh spesifik. Ini adalah contoh nota ringkas yang disediakan oleh ChatGPT. Manakala ini pula adalah contoh kuis atau game interaktif yang boleh guru atau murid laksanakan di dalam kelas. Senang kan? Jadi, tunggu apa lagi? Gunakanlah aplikasi teknologi yang telah membangun untuk bantu kita lebih faham konsep matematik yang kita pelajari. Bye! Oh, macam tu. Senang je. Lepas ni saya nak guna aplikasi ChatGPT lah untuk belajar matematik dengan lebih mudah.